makcik jadi macam ni kan banyaknya daripada Aman Ikhtiar kan. Dia bagi pinjaman 2,000, lepas tu 5,000, 10,000. Kalau kita bayar cantik, Aman Ikhtiar bagi kita pinjam. Makcik pernah pinjam Aman Ikhtiar 50,000. Itulah mula asal makcik tanam pandan. Makcik beli tong racun, beli tajak semua pada tu. Lepas tu pinjam tanah orang kan, tanah besan. Makcik dapat 12 jalur. Simpan sikit, lepas tu makcik buat mesin air. Beli mesin air mahal. Yang besar 30,000, yang kecil 15,000. Makcik cari air tu pergi dekat kilang, air tin. Dapat murah sikit. Masa tu makcik muda, makcik lincah. Dengan anak yang pertama tu kan, balik beli bandel sikit-sikit basuh. Ada rezeki dengan duit pandan yang sama cari pucuk ubi tu, makcik pergi umrah. Sesudah makcik pergi umrah 2013, makcik up naik macam ni. Makcik pergi umrah dulu. Dah balik umrah, lagi apalah teratur. Ada bandel, ada mesin air, pandan makcik teruskan juga.